Selanjutnya dipersilakan Yang Berhormat Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bentong berdiri di sini untuk menyokong penuh laporan jawatankuasa pilihan khas ini. Datuk Yang di-Pertua, laporan ini mengemukakan satu realiti yang tidak boleh lagi kita abaikan. Setelah lebih 6 dekad merdeka, perwakilan wanita dalam politik negara masih lagi berada pada tahap yang membimbangkan. Contohnya di Dewan Yang Mulia ini, wanita hanya diwakili sekitar 13 hingga 14% sahaja daripada keseluruhan ahli parlimen. Manakala di peringkat Dewan Undangan Negeri, keadaannya lebih rendah dan membimbangkan. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah gambaran bahawa separuh daripada rakyat Malaysia masih belum diberikan ruang yang setara dalam proses membuat keputusan negara. Separuh daripada rakyat Malaysia adalah wanita. Mustahil kita bercakap tentang demokrasi yang matang jika separuh rakyatnya masih kurang diwakili. Sasaran minimum 30% yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bukanlah satu angka simbolik. Ia merupakan satu tahap kritikal yang membolehkan suara wanita benar-benar mempengaruhi dasar dan hala tuju negara. Justru sudah tiba masanya kita beralih daripada komitmen retorik kepada reformasi yang berani dan bersifat institusional. Saya juga ingin menyentuh cadangan Fair Play Funding yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Bersama, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang dan Kementerian Kewangan. Kita mesti mengakui bahawa salah satu halangan terbesar yang dihadapi wanita untuk menceburi politik adalah akses kepada sumber kewangan dan jaringan sokongan yang seringkali tidak seimbang. Oleh itu, Bentong menggesa agar 3 bentuk insentif kewangan dicadangkan dilaksanakan secepat mungkin. Ada yang kata wanita ini manja. Datuk Yang di-Pertua, ini bukan soal manja ataupun permintaan yang berlebih-lebihan, tetapi kita memerlukan perubahan struktur yang lebih besar melalui pengubalan undang-undang yang menjamin penyertaan wanita secara mampan dan sistematik. Dan saya menyokong usaha projek sama Kanita dan Women Lawyers dalam merangka Akta Pariti Gender dalam perwakilan politik. Pelaksanaannya boleh dibuat secara berperingkat menjelang PRU 16, diperkukuhkan pada PRU 17 dan akhirnya kita mencapai pariti yang seimbang pada menjelang PRU 18. Demokrasi yang matang tidak lagi bergantung kepada insan ihsan atau kesediaan mana-mana parti politik semata-mata. Ia perlu disokong oleh kerangka undang-undang yang jelas dan mengikat. Negara juga tidak rugi apabila wanita diberikan peluang. Negara rugi apabila bakat wanita terus dipinggirkan. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan juga mesti memimpin melalui teladan. Sasaran minimum 30% tidak boleh hanya terhad kepada pilihan raya semata-mata. Sasaran ini mesti diterjemahkan dalam pelantikan ahli Dewan Negara, jemaah menteri, ketua setiausaha kementerian, ketua perkhidmatan awam, ahli majlis pihak berkuasa tempatan, agensi kerajaan dan jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung. Datuk Yang di-Pertua, dari parti saya sendiri, parti DAP, kita mempunyai 33 orang ahli wakil rakyat wanita yang terdiri daripada ahli parlimen dan Dewan Negeri. Dan 10, kalau kita lihat 10-nya ahli parlimen datang daripada ahli parti DAP itu. Dan ini menunjukkan daripada 33% dari 130 wakil rakyat wanita dari seluruh negara dari parti DAP, 25% telah kita capai. Dan ini juga menunjukkan bermaksud DAP konsisten mencatatkan peratusan perwakilan wanita tertinggi sehingga hari ini. Dan juga kalau kita nak maklumkan, untuk pilihan raya negeri Johor, DAP telah mencalonkan lebih iaitu 8 orang daripada 17 calon untuk bertanding pada pilihan raya kali ini. Ini menunjukkan kesediaan kita dari parti DAP untuk memberi peluang dan ruang kepada wanita itu sendiri. Dan jika kita benar-benar percaya kepada kepimpinan wanita, maka wanita mesti diberikan ruang di tempat kerja, mesti diberikan ruang untuk membuat keputusan dan bukan sekadar hadir dijemput dalam majlis mesyuarat semata-mata. Datuk Yang di-Pertua, kita juga perlu membina ekosistem yang membolehkan wanita berjaya dan terus kekal dalam kepimpinan. Saya menyokong penuh cadangan kerjasama antara KPWKM, Kesuma, Talent Corp dan JPA bagi menyediakan latihan kepimpinan, pengubalan dasar, komunikasi strategik dan pengurusan kempen yang lebih tersusun untuk wanita. Dalam masa yang sama, sokongan sistemik seperti kemudahan penjagaan anak, dasar kerja fleksibel dan pengkongsian tanggungjawab penjagaan
kerjaya juga perlu diperkukuhkan. Kita tidak boleh terus meminta wanita memikul tanggungjawab sepenuhnya sebagai pemimpin, pekerja dan juga menjaga keluarga secara serentak tanpa menyediakan sokongan yang sewajarnya. Datuk Yang di-Pertua, sebagai ahli Parlimen Bentong dan sebagai wanita dalam politik, saya ingin menegaskan bahawa perjuangan ini bukan sekadar isu wanita semata-mata. Ini adalah soal isu demokrasi, ini adalah soal isu keadilan, ini adalah isu hak asasi manusia dan ini adalah tentang isu kemajuan negara. Apabila lebih ramai wanita dalam proses membuat keputusan, dasar yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, lebih seimbang dan lebih mencerminkan realiti kehidupan rakyat. Negara tidak akan kehilangan apa-apa dengan memberikan lebih banyak ruang kepada wanita. Sebaliknya, negara akan kehilangan potensi yang besar jika terus dibiarkan bakat, kepimpinan dan kebijaksanaan wanita terpinggir daripada proses menentukan masa depan negara. Oleh itu, Bentong menyeru semua ahli parlimen untuk menyokong agenda kita ini. Jangan biarkan generasi anak perempuan dan cucu perempuan kita memandang dewan ini lalu merasakan bahawa tiada suara mereka di dalam ruang ini. Sudah tiba masanya kita bergerak dan bukan hanya sekadar bercakap semata-mata, tetapi kita harus bergerak memastikan kesamaan dan juga melaksanakannya. Daripada sekadar menyokong wanita kepada kita memperkasakan wanita itu sendiri, dan daripada sekadar kita menetapkan sasaran kepada memastikan sasaran itu benar-benar kita capai. Sekian, terima kasih. Bentong menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Kita ke penebat yang terakhir. Dipersilakan Yang Berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebelum kedatangan Islam, wanita ini dianggap tidak memberi kehidupan yang harmoni kepada keluarga itu. Dan anak-anak perempuan, ada yang dibunuh dan sebagainya. Itu zaman jahiliah. Tetapi bila Islam datang, Islam mengangkat wanita ini ke tahap yang lebih tinggi sehingga sekiranya ada anak-anak derhaka kepada ibunya, tidak mencium syurga. Ini punya tingginya, bukan setakat Bentong arah kita hari ini, minta kita sokong. Islam dah arah 1400 tahun dahulu. 1447 tahun dahulu, bahawa martabat wanita ini diangkat setinggi-tingginya dan dimuliakan. Jadi oleh sebab itu, tengok dalam surah Al-Baqarah, ayat 71, yang mana, dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Gabungan lelaki dan perempuan, akhirnya saya, Datuk Yang di-Pertua dan juga semua yang ada di sini, adalah termasuk 8.3 bilion penduduk dunia sekarang. Itulah. Gabungan ini penting. Lelaki dan juga wanita. Ayat ini menunjukkan bahawa lelaki dan wanita mempunyai tanggungjawab bersama dalam membangunkan masyarakat dan negara mengikut kemampuan dan peranan masing-masing. Justru itu, usaha memperluaskan penglibatan wanita dalam politik dan proses membuat keputusan negara merupakan satu usaha yang wajar dan diberi perhatian. Namun, persoalannya, setelah sekian lama, sasaran 30% ini dibincangkan mengapa penglibatan wanita dalam politik masih belum mencapai tahap yang diasratkan. Ini punca dia. Kita kena fikir, kenapa selepas kita merdeka hampir 70 tahun, penglibatan wanita tidak capai ke 30%. Sedangkan Islam dah sarankan kepada kita 1447 tahun yang lalu. Apa puncanya? Saya ada atas 3 perkara utama yang saya nak cadangkan, Datuk Yang di-Pertua. Yang pertamanya, memperluaskan ruang dan peluang penyertaan wanita dalam politik. Jika kita benar-benar serius mahu mencapai sasaran 30% penglibatan wanita dalam politik, maka perkara paling asas ialah memperluaskan ruang dan peluang kepada wanita untuk terlibat dalam proses politik itu sendiri. Hakikatnya wanita merupakan antara kelompok yang paling aktif dalam masyarakat. Mereka menggerakkan program kebajikan, pendidikan, dan pendidikan memanglah, saya ingat majoriti di kalangan kaum wanita yang sedang, orang lelaki tak boleh nak didik. Dia cepat marah, dia perongeh. Tapi wanita dia sabar. Budak-budak prasekolah ni kencing, berak, dia tak, betul yang betul ini.
Kita Yang kena berhormat. hargai wanita. Ya, silakan. Boleh sikit Saya- satu minit. okey. Adakah yang berhormat bersetuju apabila berlaku kempen pilihan raya, sebenarnya jentera yang paling banyak membantu kempen adalah jentera wanita? Saya sangat setujulah sebab wanita ni kalau pergi rumah ke rumah, Datuk Yang di-Pertua, kena maki ke kenapa dia tak puas duduk sabar gitu. Dia boleh. Yang ni kehebatan yang ada kepada wanita sebab tu dia boleh mendidik anak-anak. Walaupun buah macam mana, dia ajak buat macam ni, pergi sekolah, pasti kata sekolah prasekolah lah. Dia ajak A, B, anak duk main, duk kereta, duk surung, ambil dalam poket, bawa kereta main di sekolah. Tapi dia sabar. Kalau kita Datuk M Tuan, tak tahulah. Bolehlah 2 kali, 3 kali larang, lepas tu kali-kali dengan kita duduk di tingkap tu. Itu peranan yang wanita ini penting. Itu yang pertama saya cadangkan. Yang keduanya Datuk Yang di-Pertua, kita perlu membina ekosistem politik yang mesra wanita dan institusi negara. Sistem kita dalam negara kita ni pun tak welcome wanita. That's why we not achieve 30% our target. There is a problem also. Minta wanita sokong saya lah yang ni. Sistem kita yang ada ini, kita put the target is 30%, but bila dia nak angin tu dia nak cakap orang putih lah. Macam P. Ramlee lah. Dia marah, dia cakap orang putih. Jadi oleh sebab itu Islam mengajar bahawa keluarga merupakan asas. Yang kedua, dalam kita bercakap mengenai penyertaan wanita, politik juga tidak boleh mengabaikan kepentingan institusi keluarga. Islam mengajar bahawa asas kepada pembinaan masyarakat dan negara, sebarang dasar yang memperkasakan wanita mesti berjalan seiring dengan usaha memperkukuhkan institusi keluarga, bukannya meletakkan kedua-duanya dalam keadaan bertembung. Ini juga kita perlu ingat. Sebab itulah kita, masyarakat kita dalam masyarakat negara kita, PAS lalunya yang membawa wadah Islam mempertekankan institusi keluarga ini sangat penting. Bila eloknya institusi keluarga, eloklah negara, eloklah wanita. Siapa yang nak mendidik modal insan institusi keluarga ini adalah wanita. Saya nak minta sikit lagi sebab yang ketiga, Datuk Yang di-Pertua. Yang ketiganya, tadi saya sebut dah tadi. Oleh itu, kita harap kerajaan membina ekosistem sokongan yang lebih mesra wanita dan keluarga melalui kemudahan penjagaan anak yang berkualiti, dasar kerja yang lebih fleksibel dan pelbagai bentuk bantuan yang membolehkan wanita menyumbang kepada negara tanpa mengabaikan amanah keluarga. Memperkasakan wanita tidak seharusnya bermaksud melemahkan institusi keluarga. Kedua-duanya mesti diperkasakan secara serentak. Yang ketiga, Datuk Yang di-Pertua, memperkasakan politik wanita mesti bermula dengan pemekasaan ekonomi. Kita tidak boleh bercakap tentang penyertaan politik tanpa melihat realiti kehidupan. Ramai wanita hari ini masih berhadapan dengan tekanan kos sara hidup, ketidakstabilan pekerjaan, cabaran membesarkan anak dan pelbagai kesukaran ekonomi yang lain dan masalah institusi keluarga. Sehingga kadang-kadang wanita menanggung, bukan takat wajib suami menanggung wanita. Wanita yang bekerja ni menanggung suami. Ada suami-suami yang ada masalah. Ada yang sampai penagih dadah kini kena tanya KDN lah. Isterinya bersabar dengan perangai sikap suami ini. Inilah kehebatan wanita yang perlu kita. Mereka banyak pengalaman dan kesabaran inilah yang menjadi punca kepada kekuatan wanita ini. Sebab itu permekasaan politik wanita mesti bermula dengan pemekasaan ekonomi wanita. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan perlu memperluaskan akses kepada pendidikan, latihan kemahiran, keusahawanan, peluang pekerjaan dan bantuan ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup golongan wanita ini supaya mereka bukan hanya dijadikan produk pengeluaran manusia dan juga mendidik anak-anak. Mereka juga merupakan sebahagian daripada pembangunan ekonomi. Yang kita tengok sekarang, banyak dalam jabatan-jabatan kerajaan, dalam JLC, dalam syarikat-syarikat swasta, diketuai oleh wanita yang ada potensi, very credibility to handle, to enhance the skill, how to manage the JLC company, multinational company dan sebagainya. This one, kita perlu lihat kebolehan wanita kalau diberi peluang. Oleh sebab itu, Datuk Yang di-Pertua, yang terakhir Habirah, apabila wanita mempunyai kekuatan ekonomi dan keyakinan diri, mereka akan telah lebih bersedia
untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam masyarakat termasuk dalam kepimpinan politik. Pihak kami, Datuk Yang di-Pertua, menyokong sangat aspirasi untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam politik Malaysia. Namun apa yang lebih penting daripada angka ini ialah memastikan penyertaan tersebut berlaku secara bermaruah, berkesan dan memberi manfaat kepada rakyat serta negara. Kita melihat lebih banyak peluang dibuka kepada wanita, lebih banyak sokongan diberikan kepada institusi keluarga dan lebih banyak usaha dilakukan untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 195 yang saya nak tutup ini, sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dalam kalangan kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Islam ni dia tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau dia hebat macam mana pun Allah ambil kira. Jadi tak ada perbezaan di segi gender di sini. Sebahagian kamu adalah daripada sebahagian yang lain. Oleh sebab itu, ni surah Al-Imran ayat 195, boleh semak. Mudah-mudahan dengan apa yang saya bangkitkan ini memberi satu rangsangan kepada kerajaan Malaysia untuk memperbaiki sistem yang ada dan juga sistem ekonomi, sistem institusi keluarga yang saya cadangkan tadi itu. Mudah-mudahan memperkasakan wanita ini menjadi satu agenda dasar negara dan dilaksanakan dengan seimbang, adil dan selaras dengan nilai agama, budaya serta keperluan masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat, maka tamatlah pembahas-pembahas